be my last time in Mak Cikgu Mio. Tapi ni dah renovate gila-gila. Oh my god. Hai guys, Assalamualaikum. So, esok dah bermula SPM bertulis Bahasa Melayu dan juga kertas satu seni. So this might be probably the last time yang saya akan study teori seni. Tadi dah kelas terakhir BM, hari tu dah kelas terakhir untuk BI. Memang sedih. Ramai lagi. By our late seniors. Okay, itu macam ada sedikit surrealism di situ. Oh ya, ni soalan ini adalah tahun lepas. Masa ni soalan SPM kertas 3 kena buat projek. Diorang pilih soalan poster. Okay, ini gila guys sebab ini guna pensel warna. Tengah study. This is us before speaking. Alhamdulillah dah settle dah paper BI dan BM semalam. Alhamdulillah, okay, topik dia macam bearable lah. Rezeki saya dapat soalan senang. Tapi I don't know because saya sakit time tu. So maybe I'm not really giving my best. So saya selalu sakit tengkak and so on. Tapi Alhamdulillah still yang presentasi yang masa lagi faham saya cakap, so Alhamdulillah. But the assessor is so scary. Dia banyak kali pandang-pandang. Can you imagine kau tengah state your points, tengah cakap-cakap kan, lepas tu kau nampak dia tu macam like fuck. Dan Alhamdulillah kita orang berjaya bercakap in the allocated time and so on. Kita orang tak pangkal each other. I do not pangkal my partner do not pangkal me. So that's okay. Saya rasa boleh lah, at least lah dapat paling teruk pun kepujian lah. Dia tak rasa lah buat bersifat. We will save physics for last. I found that biology is kind of okay. Kita orang banyak buat praktis. Alhamdulillah lah, runcingan tu mengena. Cuma kebanyakan praktis yang kita orang buat tu sangatlah spesifik, sangatlah susah. But end up soalan ni macam tu je. Tak pernah guna miskin tiap hidup. Tu first and last time AP sebab tertambil dah bio korang. Kena bio dah. For chemistry, it's so suspicious sebab table tu cuma markah. Physics kau memang keep the demureness. The experiment is easy actually because dia nak bandul je. Terlampau banyak benda ni minta in a short time. Kau bayangkan dia minta graph, dia minta table, dia minta tu, dia minta ni. Macam bab 1 physics ni. So all in all, saya boleh rate saya boleh bagi rating untuk amali ni 8. Especially physics saya bagi 5. Sebab apa? Tak saya lah. Okay. Melayu, paper 1 karangan, I found it's okay because I never have actually problem with karangan. Alhamdulillah for that. So bila sampai masuk soalan penyuntingan nak macam what the fuck lah. Like, can you imagine? Dia suruh cari 10 dalam bahasa dalam satu teks panjang. Like the peribahasa dia senang, Alhamdulillah. English, Alhamdulillah. Paper 1 tadi senang. Paper 2 pun senang. Si baik senang, ya Allah. Hi guys, so ini adalah last time kita akan study sejarah sebab sudah SPM sejarah. Hi guys, Assalamualaikum. So apparently I am studying Agama Islam. Hi Cora, so today is the last day kita akan belajar AI. Cakap hi Syah. Hai. Okay, jadi kita nampak dari Syahidah di sini. InsyaAllah AI plus ni nak mati dah. Hai Cora, dah habis paper seni. Alhamdulillah warna naik, cendawan jadi, warna langit jadi, semua jadilah. Alhamdulillah ramai jadi, sangat-sangat jadi. Esok fizik tak tadi lagi ni matilah. Dapat shawarma, oh my god. Alhamdulillah, malam ni makan ni mak. Dia boleh bunyi, dia suka dia tahu dia Alhamdulillah dia suka Okay.
No good deed goes unpunished. Wih, tu buka buku Creamery. Tak apalah, kita happy dulu sebab esok nak nangis. Esok fizik doakanlah kita orang. By the time korang tengok ni dah habis SPM dah sebenarnya. This is me after fizik. Kenangan terakhir dengan chemistry. Kenangan terakhir dengan chemistry punya unit. Dapat admit su, ya Allah. Comel. Alhamdulillah. Kakak kepada roommate bagi belanja 10 jam sebelum chemistry. Oh, insya-Allah hidup. Harap-harap tak ada macam fizik macam hari tu lah. So, good luck korang untuk chemistry esok. Alhamdulillah. Inilah masalah bila jawapan general. This is us before bio. Ni Mat dah tak mampu tengok matematik. Nah sekarang dah lock out. Ini set dah lama lock out. Sebab set terlalu penat. Sebab set dah makan dah. Ni Faris kata nak tidur 5 minit je. Tak tahu berapa lama yang tidur sebenarnya. Udin macam fokus ye, log in ye, log out pun ye. Tak tahu mana satu, dua-dua kot. Ini Haris. Apa, Haris pun dah. Cuba tengok berapa lama dia log out. Allah dah tahu. Okay, so hari ni kita nak pergi ke O sebab kita nak belanja orang. Ini interview korang. Korang dia perasan nampak stand out. Nampak stand out tak? Tak nampak stand out tu. Orang tak pandang seluar lah. Tahu tak? Pandang apa, pandang tak, muka. yelah kalau pandang seluar tu nama dia pervert, tahu tak? Nampak macam awet. Siapa pakai seluar warna biru tu? Elah. Hai korang, so apa perasaan korang? This is our last Saturday at the school. Yes. Yo. Apa perasaan korang? Hari ni hari last Sabtu kita kat sini. Best lah. Oh, best lah. Oh, semua masing-masing. Bye Mbakku. Bye Wise dia. Why? Oh my god, bye.